Hai semua kembali. Hari ini kita buat masalah perkataan pecahan yang lebih kompleks. Sama juga kami lukis rajah. Lalu apa? Hubungan antara kuantiti dan kadar terang harus digunakan. Ya. Saya telah menekankan perkara ini dalam video sebelum ini selagi kanak-kanak memahaminya. Apakah pendekatan penyelesaian masalah utama bagi kedua-dua cara ini? Pada asasnya, lebih 80% masalah aplikasi anda boleh menyelesaikan semuanya dengan mudah. Walaupun pelajar grade 4 atau grade 3, pada asasnya boleh menyelesaikan masalah sebaik sahaja mereka mempelajari kedua-dua strategi ini. Ini bukan masalah anda pasti akan membuat kemajuan masalah. Lebih-lebih lagi jenis hubungan antara kuantiti dan kadar yang cikgunya sebutkan. Pendekatan penyelesaian masalah ini sangat berguna. Seringkali guru Olimpik Matematik tidak menjelaskannya sepenuhnya. Hari ini, Cikgu Suria akan menerangkan masalah ini supaya semua orang lebih faham. Prinsipnya ialah memadankan kemampuan diri. Ia berkaitan dengan penyelesaian persamaan. Ia boleh digunakan untuk menyelesaikan persamaan. Bolehkah persamaan linear dua pemboleh ubah diselesaikan dengan menggunakan pendekatan memadankan kemampuan diri ini untuk menyelesaikan persamaan seperti ini? Persamaan linear dua pemboleh ubah tiada masalah. Jika ada peluang, Cikgu Suria akan terangkan dengan lebih terperinci kepada semua. Tapi hari ini, kita sentuh secara ringkas dahulu, kita baca soalan dulu. Sekumpulan simen mula-mula digunakan 1/3 daripadanya. 32 tan lagi digunakan. Pada ketika ini, jumlah gas yang digunakan adalah 1/3 kurang daripada jumlah yang tinggal. Berapakah berat timbunan angka simen ini? Okey, semasa kami menyemak soalan, Cikgu Suria menekankan perkara ini dalam video sebelum ini. Adalah penting untuk menjelaskan bilangan item dan bilangan orang yang terlibat dalam bahagian orang dan benda. Kemudian kita boleh mengetahui hubungannya dengan kuantiti dan perubahan kuantiti. Memahami soalan itu satu perkara. Mari terjemahkan masalah kepada cara lebih mudah difahami. Bagaimana kita menterjemahkannya? Jom buat terjemahan. Kita mulakan dengan longbokan simen dan kita telah habiskan 1/3 daripadanya. Apa maksud ini? Maknanya simen, sebelah baratkan. A pile of cement. Jadi, mula-mula guna 1/3. Kalau lombokan simen ini boleh guna 1/3, bermakna jumlah simen ini boleh dibahagi. Kita bahagikan kepada 3 bahagian sama besar. Saya guna 3 segitiga wakili. Setiap segitiga wakili jumlah yang sama. Ia boleh dibahagi begitu. 3 bahagian yang sama besar, inilah sebenarnya logik asas pecahan. Penyebut itu mewakili jumlah keseluruhan atau satu unit. Satu pun boleh dibahagikan secara sama rata kepada berapa bahagian. Di sini diterangkan dengan sangat jelas. Di sini memang sangat jelas. Okey, jadi pembilang pula ialah berapa bahagian daripada penyebut itu yang diambil. Okey, berapa bahagian daripada 3? Skim ideanya. Mari kita lihat. Selepas menghabiskan simen, pasti ada yang tertinggal. Kita perlu memahami dengan jelas orang, perkara dan situasi ini. Bagaimana kita menterjemahkannya? Apakah jenis simen yang gunakan dan baki simen? Jadi ini 4. Bilangan orang di sini maksudnya 4. Terdapat 3 bahagian simen secara keseluruhan. Jadi, kami guna 1/3 dari itu. 1 dari 3. Tinggal 2 mata. Betul, jadi ada 2 mata lagi. Itu sangat berguna. 32 tan.
Kemudian 32 jenis lagi digunakan. Dengan kata lain, 32 bahagian digunakan. Jumlah simen yang digunakan meningkat, bukan segitiga digunakan, dan kemudian 32 tan digunakan. Jadi jumlah air yang digunakan meningkat dan paras yang tinggal berkurangan. Ia menurun sebanyak 32 darjah lagi kerana ia telah digunakan. Lukiskan ia begini dan akan faham. Kemudian apa? Gas digunakan sepertiga kurang dari sisa. Ya, kini 1/3 baki digunakan. Fahami jumlah bahagian ini. Ia lebih baik daripada yang lain. Kurang 1/3, jadi bagaimana dengan yang lain? Okey, jadi dalam senario kedua, tinggal 3 lagi. Okey, selebihnya boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Kemudian apa? Yang dia guna kurang dari yang tinggal. Jadi itu maksudnya. Ia sepertiga kurang dari jumlah yang tinggal, iaitu 1/3 bahagian. Maksudnya dia guna 2 bahagian. Itu boleh difahami, tetapi 2 salinan telah digunakan. Jadi bagaimana dengan simen di sini? Ia merujuk kepada jumlah keseluruhan 5 mata. Ini simen. Jika kita anggap satu unit sebagai satu, jumlahnya 5 bahagian, iaitu 5 bulatan. Boleh difahami? Mari tanya berapa tan simen ini pada asalnya kita lakukannya. Sebaik sahaja soalan diterjemahkan, kita boleh menyelesaikan masalah itu dan ia menjadi sangat mudah. Mengapa saya berkata demikian? Baiklah. Pertama kita lihat persoalan ia adalah simen yang digunakan. Pada mulanya kami menggunakan 1/3, jadi kami menggunakan segitiga, dan kemudian seberat 32 tan yang digunakan sama dengan 2 bulatan sama dengan 2 bulatan. Baiklah, mari kita buat pelarasan. Jika kita melaraskan kuantiti dan peratusan, kita boleh menggunakan kuantiti dan kadar sepadan. Konsep ini menyelesaikan masalah dengan baik, besar tolak kecil. Jadi kita hendak mencari unit 1. Unit 1 adalah berapakah tan simen dalam longgokan ini. Jadi saya mungkin boleh mengiranya secara langsung di sini. Kuantiti adalah nombor 32. Berapakah jumlah yang dibahagikan dengan kadar? Terdapat 2 bulatan di sini. Jadi bagaimana dengan unit 1? Sebenarnya ia mempunyai 5 bulatan, jadi ia menduduki 25 unit. Kemudian kurangkan segitiga di atas sini. Jumlah simen 1/3, 3 segitiga. Ia menduduki 1 segitiga dari 3 segitiga, 1/3. Kemudian kita boleh mengiranya, 32. 1/15 ialah pengganda. Jadi sama dengan 480 tan. Pengiraan selesai. Hubungan kuantiti dan kadar adalah sempadan. Boleh dikira begitu juga. Atau kita boleh mengiranya dengan cara ini. Kenapa? Kerana yang selebihnya adalah bersamaan dengan yang ini, iaitu jadi ia sama dengan yang ini. Itu bagus atau tidak? Jadi mari kita selaraskan kuantiti. Ia bersamaan dengan 32 yang sama dengan 3 bulatan.
Bukan 3 bulatan. Ia adalah 2 segitiga tolak 3 bulatan. Sekarang kita ada kuantiti dan pecahan, jadi beratnya 32. Bahagi kuantiti dengan pecahan. Ada 2 segitiga, 3 segitiga keseluruhan. Ia duduki 2 segitiga. Ada 5 bulatan, ia duduki 3 daripadanya. Sama sahaja. Kita semua boleh mengira bahawa Indonesia adalah 480 tan, jadi longgokan simen ini mempunyai berat 480 tan. Adakah anda mempelajarinya? Jika ya, sila like dan ikuti Cikgu Surya dan kongsikannya kepada rakan.